Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk melihat gambar dashboard yang baru Dan pada tahun 25 ini, pada bulan inilah, pada bulan April ini Canva telah mengubah sesuai template yang baru lah. So, sebab tu saya agak lambat membuat tentang dashboard untuk Canva sebab saya tunggu benda ni. So, sebaik saja anda daftar di Canva atau anda pernah daftar di Canva, anda akan melihat benda ni, eh. So, ini adalah dashboard Canva yang lama, okey. So, jika anda nak mendapatkan yang baru, anda kena klik ni benda. Satu, klik ni semua, okey. Dan anda klik sini, anda sudah Canva AI. So, ni kita kata 2,000 orang lah, okey. So, let's go dia kata, So, let's go. So, dia akan menerangkan tentang Canva yang terbaru di sinilah untuk anda ah, dashboard yang terbaru, apa yang diberikan dan memang cukup banyaklah diberikan untuk anda. So, saya rasa memang menariklah gambar ni. So, saya akan terangkan untuk anda, okey? Okey, dah. Happy designing, skip to end tanpa tunggu lama. Okey, sebaik saja anda klik ke sini, anda punya dashboard akan bertukar sebegini, okey? Eh? So ini kosong lah, anda tak buat projek kan, ni saya punya yang ini adalah Canva free Canva free akan dapat juga. So di bahagian sini adalah untuk anda create anda create anda punya, social media, apa yang nak buat semua ada di sini, okey. So anda boleh buat video, nak buat video untuk apa sebagai contoh saya nak buat video lah, So video untuk video template, semua bentuk ada video sini, anda boleh pilih lah di sini So untuk buat website, anda boleh pilih jenis website dia berikan lah, okey. So kebanyakan website di Canva agak menarik juga. Okey, anda boleh gunakan jugalah jika nak mencuba. Okey, ni projek anda projek yang anda buat lah Anda tinggal di sini projek apa anda buat, sama ada masuk ke folder jika nak masuk ke folder. So template sama juga macam create, tetapi dia terangkan apa yang anda perlu buat, apa jenis-jenis, template yang diberikan banyak, memang banyak So kita boleh gunakan sebanyak yang mungkin lah. So brand ni tak perlu sebab dia pro. Dan Canva AI saya akan sebut sebentar lagi dan ni adalah application So application ni diberikan oleh Canva kepada kita lah, cukup banyak application diberikan So anda boleh carilah apa application anda nak So dalam saya punya Canva Website Pro, kami ada berikan pelbagai tips and trick menggunakan application yang penting di dalam Canva so anda boleh lihat nanti, okey. So banyaklah application sini untuk editing, untuk semua dan biasanya apabila kita gunakan Canva Pro, Canva free ni, dia punya token lah. Token yang perlu anda dapatlah, mungkin anda dapat 100 token, lepas tak pakai lagi, tunggu bulan depan. So ini semua ada di sini Okey, so mari kita ke home Alright, senang saja gambar ni. So katakan anda hendak membuat sebuah projek untuk, buat apa ni, template yang barulah. So sini anda boleh maulah untuk lihat apa template yang boleh buat untuk anda di sini untuk course ke apa, Facebook pages ke apa. So biasanya saya akan pakai Facebook post di sini. Supaya kita buka di sini, anda kena bawa ke template yang satu lagi, ke, template yang baru ni. So anda akan memilih di bahagian sini terdapat ni, ini design. Design ni adalah apa design anda nak. Katakan saya nak tentang digital product. Dia akan keluarkan design bentuk untuk digital product, terdapat beribu-ribu untuk produk. So digital product skincare, saya akan tulis nak lebih teliti boleh juga, skincare. So dia akan keluar untuk skincare yang kita boleh cari di sini, okey. Okey, ini adalah design-design dia berikan beribu lah. So masalah satu di sini, jika anda guna Canva free, dia tanda kerang di sini ini hanya untuk pro saja. So untuk pro, anda kena bayar sebulan. Anda boleh guna dalam hourly, anda boleh guna dalam sebulan, anda boleh guna untuk setahun So setahun RM250 untuk Canva Pro, alright. So saya mencadangkan jika anda punya wang, jika anda menggunakan heavy user untuk Canva, saya mencadangkan anda menggunakan, Canva Pro lah So link ada di bawah saya berikan untuk download untuk Canva, okey. So Element. So Element adalah macam diberikan untuk anda seperti, frame, shape, grafik-grafik ni semua ada di sebelah anda Sebagai contoh untuk frame di sini, anda jangan bimbang kita ada beri tunjuk ajar di sini frame bentuk macam ni. Lepas tu diberikan anda banyak sini untuk anda lihat semua ada daripada sini untuk seperti photos foto ada, grafik pun ada seperti ini bentuk bergerak-gerak So semua di sini lah, tapi ini adalah pro So ini adalah elemen. So anda biasa elemen kita guna banyak.
untuk kasi cantik kita punya template lah bahasa-bahasanya. So, untuk upload kita boleh upload boleh upload image, video dan audio lah. Biasa kita akan download image yang kita hendaki untuk kita punya projek, kita ada gambar muka kita ke, kita nak upload, kita upload di sini, dan kemudian kita masukkan. Sebagai contoh, tak ada gambar, okey, sebagai contoh, muka awak ni kita masukkan before after kan. So, kita masukkan, kita boleh update di sini. So, ini adalah masukkan image. Anda juga boleh masukkan video-video yang anda buat dan anda cantik, anda boleh masuk di sini juga, okey. Dan anda juga boleh record yourself sebagai contoh di sini, saya dah buat untuk video untuk tip-tip and trik di sini So, record yourself, anda boleh record, dan anda boleh bercakap di sinilah Assalamualaikum. Oh, jap dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kerana mendengar ceramah dashboard kamu pada hari ini So, kita boleh off dan kita save and exit. Ni semua saya dah ajar di sini. Okey. Nanti dia akan keluar kat tepi ni nanti okey. Ini adalah senang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kerana mendengar ceramah dashboard kamu pada hari ini So, kita boleh so itu record anda di sini. Semua kita berikan aja kejap jauh untuk anda, jangan worry. Dan kemudian ini adalah teks So, teks ini pula. So, okey saya ambilkan ni sabar dulu. Teks pula untuk memilih tulisan-tulisan So, kita masukkan heading tag di sini. Kita type belajar gambar. Tak mau salah. Belajar dashboard gambar. Sebenarnya belajar dashboard gambar ni mudahlah. Straight to the point Anda boleh orang kata surf tengok macam mana nak guna semua setelkan di sini untuk anda senang memahami lah. Okey. So, anda nak gambar. So, okey, dah siap. Okey, sebab tu ada subheading ni semualah dan jika nak pilih tulisan lain yang lebih cantik ada di bawah ni, nampak ni? Contoh, masuk sini, eh, gambar, Excite Pro contohlah. Okey, so anda rasa guna di sini, boleh gunakan di sinilah. Okey, kalau nak tukar warna, boleh tukar warna di sini, tukar warna lebih menarik. Okey. So, inilah teks untuk dia. Okey. So, di dalam teks pula ni terdapat beberapa barunya AI gambar yang tadi kita update tu kan. Kita boleh masukkan page number untuk ni kalau nak buat macam PDF atau kita boleh caption kita punya uh, subtitle untuk kita punya ni video kita. Boleh buat lakukan. Ini adalah yang terbaru Okey, ni masuk dia. Ni dia. Saya nak masuk ke ceramah. Contoh. Ini pula kita punya ni lah. Kita boleh dengarkan kita ceramah di sini lah untuk dengar suara. Saya berikan tunjuk ajar di sinilah. Okey. Sabar kita lihat dari sini. Dashboard kamu pada hari ini So, kita salam sejahtera kerana mendengar ceramah dashboard kamu pada hari ini contohlah kita boleh ubah supaya di sini. So, ini adalah teks untuk anda punya ni, brand tak perlu. Upload tadi saya dah terangkan tadi untuk upload file semua. Tools digunakan adalah tools untuk seperti anda nak draw, anda nak buat line boleh digunakan. Tapi kita jarang guna tools di sinilah untuk gambar kita jarang guna. So, untuk projek, apa yang projek-projek yang pun anda buat di sini anda masukkan balik. Dan paling penting apps di sini, apps yang anda nak masukkan untuk anda di sini supaya nampak lebih menarik lagi, betul? Anda boleh masuk di sini, okey. So, ini adalah bahagian untuk bahagian gambar lah senang saja. So, kalau contoh untuk ada dah preparekan seperti magic sini, ni semua kita tak perlu sangat tahulah dia akan secara AI. Alright. So, faham So, the straight to the point untuk dashboard gambar anda sebab saya tak terangkan sangat terlanjut. So, jika ada buku file, jangan lupa namakan file anda di sini, nanti dia set ikut file di sini. Okey. So, mari kita balik semula. Faham setakat ni? Anda boleh serve. Okey. So, yang terbaru yang buat anda keliru sekarang adalah saya rasa yang ini. Canva AI. Canva AI boleh di sini dan juga boleh bagi app di sini, anda akan dapat Canva AI di sini. Canva AI adalah salah satu orang kata anak emas Canva sekarang dia telah implement sekarang. So, Canva AI anda boleh buat macam-macam sekarang
untuk Canva Pro boleh digunakan, no worry. So, Anda boleh design untuk buat blog, untuk blog Anda boleh buat coding, Anda boleh design image, Anda buat apa saja nak buat, So, create an image contoh, Anda boleh buat contoh banner sebuah, gambar seorang wanita berhijab dan senyum. Ini untuk anda punya konten, boleh buat dan senyum gembira. Ha, alright. So, artinya di sini style apa nak? Anda boleh style sini, Saya suka style yang sini konsep lah, nampak lebih hidup dan aspect ratio apa nak berapa. Saya nak 9/16 lah untuk Facebook saya, okey. Saya akan create di sini. Alright. So, dia akan bina 4 keping gambar untuk ada di sini. So, di sini dia akan berikan anda token lah, berapa banyak boleh buat lah. Nanti kalau beritahu bila letak token. Anda nampak ni, cantik gambar-gambar di sini, betul? So, inilah jenis-jenis gambar yang kita load di gambar tanpa perlu pergi ke ChatGPT atau pergi ke DeepSeek. Tanpa pergi DeepSeek. Tetapi, dia tidak secantik lah kerja tu, dia baru lagi, So, inilah yang saya tunjuk pada anda kelebihan jika anda menggunakan Canva, banyak. So, saya rasa anda akan menjadi seorang pengguna yang kata yang aktif jika anda memahami bagaimana Canva dan anda tak perlu risau kerana kami berikan tunjuk ajar, bagaimana menggunakan Canva, juga tips-tips menggunakan Canva untuk anda. Yang paling penting tip and tricks sebab kita buat kerja tu berdasarkan apa yang kita nak, kita ajar di situ. Okey? Okey, assalamualaikum saudara.